kembali lagi dalam game Five Nights at Freddy. So kalau korang tengok hari ni kita nak main Five Nights at Freddy yang ceritanya tempat ni dah terbiar ataupun dah tutup selama-lamanya lah. Lepas tu kita ni pendatang-pendatang yang nak explore dalam ni, nak masuk. So kita akan masuk lah dalam bangunan yang dah lama ni. Dia macam Freddy Fazbear Pizzeria lah. Dia macam jual pizza, persembahan animatronik. Tapi tempat tu dah terbengkalai dan animatronik tu pun masih ada lagi kat dalam. So tanpa lagi kita basa-basi, kita ada tengok kat sini kita ada Zaim dan buku yang terlama dalam game ni. So jom kita start. Kat sini kita orang main custom apa lah Zaim? Kamu lupa nama dia. Custom night. Custom night. Hati sikit lah kita on infinity lah. Kalau tak, takkanlah kita orang nak menghadap semua tu, nak hidupkan views lagi. So kita skip je. Bubu, skip bubu. Cepatlah bubu. Bubu. Okay, kita equip mask, lantern, flashlight, battery pack. Confirm. Bubu equip tau sama tu. Tu penting. Dan selamat datang di game Five Nights at Freddy. So, okay, kalau gala daripada game story kita bawa kereta tau. Tapi ini custom, so kita standby dah terus kat sini. Bubu hati-hati. Jangan duduk. Oh, Allah crash. Oh no. Sorry guys, kalau tadi crash memang Amal punya Roblox tiba-tiba tercrash. Tak tahu kenapa, VC punya share screen betul hilang, Roblox punya pun tercrash. So jom skip balik. So ni kira kita orang start balik lah daripada awal. Bubu, skip Bubu atau Zain ni? Skip lah Bubu. Dah skip lah. Okay, Dah skip. Kena tekan betul-betul Kau kena lah. Kalau tekan boleh lah. spam je dekat skip tu. Yelah, tapi dah skip dah tekan dah. Oh, apa? Confirm. Jangan lupa ambil semua barang-barang. Confirm lah. Dan selamat datang di game Five Nights at Freddy yang pertama. Custom night pertama. Naik ke berapa? So kita kat sini. Yes. Boleh mati tau dengan pintu. Oh, boleh mati Bubu, jangan duduk bawah pintu kalau tak mati. Amak, kau letak infinite revive kan? Yes. Korang Amat AFK je. Ada hal sikit je. Korang main dulu. Amat filmkan korang. Tapi Amat AFK je. Amat film korang kat sini Sekejap mana? Boleh lah, sini je lah. Okay. AFK. Zing. Ni siapa tu? Dia datang. Wait, Freddy! Itu bukan itu je, bukan. Alamak. Zaim belakang ni. Ini ready sini Boxy. Memang. Shoo. Elok tu. Memang tak ada. Zaim, Freddy datang balik. Okay, I'm back.
Oi, ada si kat sini. Hello. Tengah-tengah lah dia punya mulut dia tu. Sebelah ni ada elektronik ke? Ada Freddy ke? Tak tahu lah. Tadi Freddy dah. Bungkus, sana bawa mana nak kamera. Yang mau nilai Freddy dah. sama saya. Tadi dah. Kem satu tak. Oh, kem satu. Pintu belah kiri tak ada siapa. Buka. Ada le, tak ada Freddy. Sekarang tak ada. Tak ada kan? Foxy dah pergi. Foxy boleh lompat tau dalam game ni. Allah. Animatronik jenis apa boleh lompat. Foxy. Lepas tu Freddy dia boleh buka pintu. Freddy boleh buka pintu? Haa. Oh, parah. Kalau kena kerja Dia dengan bukan- Freddy, cepatlah Mak. Pergilah kerja. Awak nak tengok in the bedroom punya tempat ni. Yang dua. Dekat dalam satu memang ada bedroom kan? Dia tu. Semua ada bedroom. Memang game ni ada bedroom. Tempat ni macam dah banjir kan? Oh, ada elektronik. Oh. Aduh. Zaim, Toy Freddy boleh gerak ke? Lagu? Toy Freddy boleh gerak ke? Ada kan? Tak boleh. Aku tak pernah nampak. Okey, tak apa. Tahu Tak kan? kat sini ya. Kalau hempak kepala Zaim tu pecah kan? Freddy, Foxy datang ke kiri. Belah mana? Kiri. Dia datang. Oh, tu. Dia nak counter dia. Oh, Freddy datang. Nyorok tu. Jap. Sebab dia tak buka pintu tau. Itulah pasal tadi yang mau tutup on time tau. Semua kat kanan. Semua kat kanan. Aku main tu. Semua kat kanan. Semua kat kanan. Dia cakap. Oh mati. Untuk Bonnie jangan buat suara. Kalau Cika kena tunduk bawah ke. Lepas tu Kalau Bonnie macam nak elak daripada Bonnie. jangan buat suara. Oh, Lepas tu nak counter Foxy guna lampu. semua ke kanan ni apa pasal ni? Wah. Pak masuk dulu. Selamat sikit. Tengok Kita balik ada semua. dulu. Weh, Freddy buka pintu ke? Tadi macam Tapi apa nak tanya? Macam mana tempat ni masih boleh gunakan power walau tempat ni dah sepatutnya dah tak boleh hidup. Sebab ada generator dekat bedroom. Oh. Tengok tempat ni dah lusuh. Dia pakai wallpaper kat bawah. Ada generator dekat bedroom. Cika. Tak silap mak kalau korang dapat cika korang kena tu. Kau ngajar Zaim. Jangan Zaim kan dia buka pintu kan. Pecah. Aku boleh. dia belum buka pintu. Tak. 3 orang. 3 kali. Saya adalah semua Freddy. Hello. Belah kamu semua. Saya adalah Freddy. Bagus. Allah. Tengok. Cara kesan tau. Sebab aku buka pintu. Buka Asal Dalam nyawa tak ada power kan? Asal nyawa aku turun. Jangan Jangan dekat dalam. Jangan lama-lama dalam. Kau tak kena kabut ada jat sida. Okey, Foxy dah Oh ya. Kita buka. Oh, dia tak. Allah. Ada tadi suara sekali. Saya rasa Freddy. Asal korang duduk tu bukan datang. Saya rasa
Alah, ada engkau animatronik. Okey. Haha, tengok jadi tau. Sebelah ni. Okey, ada Freddy. Lari! Lari lah bubu. Lari lah babun. Wahai bang putih, lari lah. Okey. Weh, kalau dapat Golden Freddy dia berdiri, korang kena tengok je tau. Kalau Golden Freddy dia duduk, korang kena lari. Apa dia tu? Nak tahu ke? Tak boleh macam gitu. Okey, back. Oh, ada persembahan apa ni? Korang nak tahu tak? Bubu depan mati bubu. Sekejap. Tak apa, aku lah. Dia Diana. Zaim tak silap. Boksi tak suka cahaya kan? Buang. Oh, kan ni. Oh, kau nak sorok kau atas pintu Ha? Hai. Buruk badan dia. Saya ada buaya lagi. Zaim, yang toy Cika, toy Freddy, toy Bobo tu semua tu tak ada Sabar jap, jangan tutup Jangan tutup tapi buka lapi babu tu. Mana Zaim? Zaim apa dia tu? Babu. Babu betul-betul. Atau mana Bila kita nak Freddy, buat? saya rasa buat kamu. Saya adalah Freddy dan kamu adalah Freddy. Oh, dia naik. Jap. Freddy. Oh, Cika. Ini kita main lat tau. Sebab kita tak pakai power. Kalau kita pakai power kita kena jimat. Bila kita nak keluar ni? Sabar. Jangan mencari. Oh, bunyi dekat kamera merempat. Jauh. Bunyi dekat carpet award corner. Allah. Oh, dah 5am. Dah 6am dah. Kita sebab macam tu je. Yes. Like that. Tak apa. Dah 6am. Oh. Match result. You survive for 6. Oh, restart night. Yup. Kita game. tu je kan? Custom night. Ini Siapa punya tempat ni? Kita pergi server lain ke? Oh, server lain. Zaim, macam nak buat untuk naik kedua Zaim? Macam mana nak buat untuk naik kedua? Itu kena story mode. Kalau custom night dia memang ikut kau lah nak. Kalau story mode tak boleh Pakai keluar. Jom try story mode jom. Amal set easy. Jom. Kau pakai yang mana satu ni? Yang public ke private? Private. Ada apa tak? Tak. Kita main dekat server, ikut je, join aku je. Mana kau? Story mode susah.
Susah tapi amat easy lah. Kita memudahkan sikit. Dah, Fred. Jom. Masuk. Okay, Bu, Zaim. Okay. Dan let's start. Dan story mode ni kat scene ni orang rasa nak tengok ke tak? Tapi lama sikit lah kat scene ni. Hai. Zaim, bunyi mana? Lah, bunyi lift. Bubu, kau mana? Duikan deh. Hai. Amak disconnect daripada server. Asal kau disconnect? Tak tahu? Aku ngezain. Okay guys, so masalah teknikal tadi dah lepas. So, jom next round. Tadi kita buat custom night. Yang maksudnya kita boleh custom kita nak infinity power, infinity. Tapi kali ni bukan custom night. Kali ni story mode. So tak boleh nyelat lah. Kan. Skip. Bobo, tekan skip. Skip. Dan next round. So inilah story perjalanan kita nak ke tempat dikatakan tempat tu Five Nights at Freddy's dah. Dekat bawah ni korang boleh tengok animator. Anyone scared because we're already are you sure? Just remember the wake up. I hear a lot of story about employee getting attacked. They don't seem like just robots. Relax, chill out. They only look at look scary because the place is so dimly lit. We're just going to take a quick look to see how things are going on. I just know this isn't going and well. Jap. Siapa? Oh, Ditambah. I'm for that. Alright, whatever, I'm just scared of those animatronics. They really creep me out. But whatever, I know for the snack cause I'm starving. Berbula apa? Petty lah. Oh my day. Come Jap. on, just mind your own business. Oh my. Already? Alright, that's enough. We're almost at Pizzeria. And here we go. At the cutscene of Drew. Pizzeria, Five Nights at Freddy's. So, selamat datang di story mode. Nampak Aku nak kita Five Nights pun dia release close. Tapi kita juga yang mengganda tentang tahap apa yang ada kat Freddy. So, Mama rasa tak banyak coin tau game. Tapi yang Mama rasa battery pack yang Mama boleh beli. Dan confirm. Macam mana nak ada duit ni? Tu Mama tanya Zaid tadi. Kalau Use Stone like the the closest to hide from the animatronic. Take care of the pack either through the cameras or going to it to recharge box. When the fuse blow, it appear randomly on the map. Pay attention to the sign and light make find it. Use the door to protect yourself from the animatronics. Okay. Nice tutorial. So let's close and selamat datang di game Story Mode Five Nights at Freddy's. So kat sini ada torchlight. Ambil torchlight ni. Bobo. Mana? Ni. Ada torchlight. Jangan tinggal. Dan Zaim. Tadi dia dekat depan. Pun jangan tolak aku. Alah. Zaim depan je tempat atas orang. Mana Cika dengan Bonnie? dia nak ke tempat lain. Fuse box. Oh, agak gelap kat tempat dia ni. Fuse box room. No fuse. No. Jap. Sudah. Allah. Dawi, jom. Animatronic dah Apa bangun? ni? Belum kan? Belum. Tahu. Security room.
Ni lah bedroom. Ya Allah, Bobo ni tolak-tolak aku geram nak tengok bunyi. Kau yang tolak aku. This is your safe place. Be careful not to get hurt by the doors and don't use too much energy. Oh, ada energy kat sini. Alamak. Okay, kalau tengok kamera Freddy masih ada tapi mana nak tahu Cika dengan Bonnie duduk mana? Tengoklah dekat kamera. Sekejap. Dekat stage tak ada. Cam tak ada. Oh. You Foxy masih kal. Freddy pun masih okey. Jom. Bonnie mana Bonnie? Ni Bell Boy. Ni dinner room ni antara pizza dia. Cam 3. Bonnie tak ada dah. Mana Bonnie ni? What? Okay. Cam 1. Arcade entrance. Tak ada. Cam 2. Bedroom entrance pun tak ada. Dekat bilik air pun tak ada. Okay. Freddy nak start bergerak. Amat risau je. Zain, kalau kita tengok kamera lama-lama bateri hilang tak? Yalah. Alah. Aduh. West security room. Ini tak ada. East security room tak ada. Kamera ni pun tak ada. Kamera 4 lagi tak ada. Kamera 2 pun tak ada. Mana macam ada orang gerak tadi. Okay, Freddy hilang. Ada yang gerak. Tengok. Kamera ni siapa yang gerak tu? Ashla papek tu. Bedroom. Kamera ke? Oh, Bonnie. Dia gerak ke video Bonnie. Dia gerak mana? Ramai membazir energi. Ama is it? Aku dengar. No, aku punya flashlight baby habis. Jangan dia wait lama-lama. Baby boleh habis. HD tu siapa? Oh, video Bonnie. Janganlah guna. Ini bukan custom. Guna, ada bateri. Dia guna waktu penting je. Mana nak tengok bateri dia? Kena bagi kat fuse box. Cancel. Jangan korang tunggu Tadi dekat employee zone. Tengok dekat kamera 2. Okay, Bonnie dah pergi. Bonnie dah pergi. Okay, Bonnie dah jauh. Kamera 1. Tak ada. Kamera 5. Tak ada. Kamera 2. Tak ada. Kamera 4. Tak ada. 3. Bonnie tak ada pun. Dari mana? Kau dah datang balik? Kamera 5 tak? Jaga nak kiri tu. Mana dia? Udah heal. Peran area. Weh, power tak ada. Allah, kalau power tak ada, pintu tak fungsi lah. Alah. Oh, tu fungsi. Tak payah je. Tengok lampu dah dah. Habis tu kelip-kelip. Betul kan? Jom. Sial. Ama macam dengar suara papek je. Aku tak nak mati. Apa benda cicak geram tengok bubur tak pintu. Padahal tak ada. Dalam batan je. Tak ada. Ada cicak kan ada tempat kita. No, baik-baik kau tahu.
Zaim mati ke? Aku dah crouch down. Tapi aku mati juga. Baik betul. Bubu janganlah macam tu. Keluar tutup pintu. Alamak. Play again. Dekat atas tu play again. Tak apa, baru first try mah. Don't be hilarious. Bubu, tekan play again. Sempat di dalam luka. Sempat pun mati juga. Aduh. Bubu. Neng pula. Tapi Zaim kalau power tak ada, maksudnya pintu tak boleh shut down ke? Yelah, kau ingat apa? Tapi Minecraft kalau tak punya ada logik. pintu boleh shut down? Itu lampu kelip-kelip. Oh. Kau ingat ini Minecraft punya logik ke apa? Bubu, skip bubu. Skip je. Apa-apa kat sen dia skip je. Nampaknya tak payah skip lah kot. Tunggu 100% je. Baru nak skip memang. Yang ni lama lah. Skip. Dekat bawah tu. Paling bawah. Kita skip je. Cepatlah bubu. Skip bubu. Kat tepi. Weh, tengok cik sebab aku tak boleh buka mic kat laptop. Tapi kau dengar kan kita orang cakap. Okey, tak apa. Kita buka je cik. Bacon gini. Sebaik dah beli bateri. Confirm. Tak apa, nak macam banyak duit ambil flashlight. Okey, macam biasa. Kita ambil flashlight dulu tu yang pertama penting dan utama sekali. Woi. Ambil flashlight. Ambil. Mana? Bla. Jom. Ready. Gelapnya. Tak nampak apa-apa. Tak usah bubu keluar VC. Mana nak dapat fuse? Weh, mana nak dapat fuse weh? Tak payahlah. Oh, bubu ada tu. Bubu lagi DC. Jom. Kena screwdriver lah babu. Aku tutup. Biar aku belak. Bubu tak ada dalam visi lah. Amar boleh tengok dekat sebelah dia. Amar dengan Zaim je. Ni aku dengar je. Sebelah tak ada pun. Wah, magic tu. Zaim, tengok kamera dia. Nyak. Lupa. Flashlight tak boleh guna lama-lama. Boy. Bateri ni untuk apa je Zaim? Bateri yang kita pegang tu apa je? Hai bubu.
Santai lah Zain, baru pukul berapa? Kena santai. Baru pukul 12.42. Kita suluh mata tubuh kasih terang cahaya. Cuba kalau masuk dalam blok apa jadi. Bubu, dengar tak? Oh, dah masuk. Lepas tu dia left. Memang. Jangan terlelap tau. Tahu. Okey, dah masuk balik. Tahu. Bubu cakap dah. Oh, base dah habis. Zaid ada animator ni apa dengar tak? Gerak tak? Ada animator ni dah gerak tapi tak tahu mana satu. Tak nampak dari kamera. Suara nampak kan? Sebab mama pakai headphone lah, mama dengar belah kiri. Headphone. Kenapa dekat tempat ni dia punya lampu dia tak hidup? Aduh. Katanya hidup lah senang. Biar terang sebenarnya. Bonnie dah gerak. Oh, Bonnie dah keluar dah dari apa ni bedroom. Bonnie dah gerak dari bedroom. Jaga pintu, jaga. Jaga pintu. Weh! Orang bawa untuk kau Zaid. Nak juga tak tengok CCTV tak pernah tengok lah. Bonnie dah data. Belakang kau dia. Jap. Amak. Corridor of our. Dia datang balik. Papa ya. Bro, chill lah Bonnie. Chill lah. Dia dah belah. Dia datang balik. Oh tak, dah. Dia berdiri. Hai Bonnie. Oh, agak terang dia datang. Hai. Employee zone tinggal 8%. Apa? Employee zone tinggal 8%. Alamak. Oh, dah kelip ni. Dah, Bonnie dah belah. Dah kelip ni. Cakap lah. Kau semua cakap. Kau semua tak dengar lah. Bangun. Weh, tutup cakap. Weh, tutup. Weh, power dah habis. Patutlah tak boleh tutup. Zaid, hidup lagi ke? Nak revive balik? Dia pun mati. Alamak. Kita balik lagi lain. Amang dah nak mati dah dalam tu. Baik Amang bunuh diri. Dana. Lebih baik kita main game ni. Game apa? Hunted. Tak apalah. Orang dia dapat isi saja lagi dia. Api pula. Game Five Nights at Freddy. So dalam 2 kali dah jadi orang try solo ni masa betul lah. Menang. So jumpa lagi di next video. Kalau nak tengok lagi yang main game Five Nights at Freddy ataupun exploration atau video daripada developer dia, korang jangan lupa tekan subscribe, like dan share. Dan jangan lupa komen. Bye bye. Ciao.